Apakah hukum isteri keluar rumah tanpa reda suami? Isteri mohon kebenaran nak keluar rumah, suami tak bagi, isteri keluar juga. Baik. Mana-mana orang yang sudah jadi isteri orang, bila dia nak keluar rumah, wajib izin suami. Bukan wajib minta izin saja, wajib dapat izin. Minta izin saja, kalau tak izin tak boleh juga. Minta izin dan dapat izin baru boleh keluar. Dalil Nabi kata ayyumam ra'atin kharajat min baiti zawjiha la'anat hal bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta tarji'a au kama qala. Mana-mana isteri termasuk duduk ke mamang ni keluar daripada rumah dengan tidak mendapat izin suaminya, maka selama dia keluar itu dia dilaknat oleh malaikat sampai dia balik semula esok. Nampak? Itu pada perkara mana? Pada perkara yang wajib minta izin. Adapun pada hal-hal yang tidak wajib minta izin, tak wajib. Ada ke yang tak wajib minta izin? Ada. Mana? Antaranya yang sudah diketahui oleh suaminya, tiap kali pagi pukul 9, paksa jual ikan mari duduk pagar, bini dia akan tubik rumah pergi beli ikan. Itu tak apa. Benda-benda yang harian. Faham? Bini dia keluar rumah kerana atau nasi rumah mak dia sebelah rumah, hari-hari bini dia pergi atas makanan. Hak tu tak apa, kerana suami telah tahu.